Hey, what's up guys? Bila demam ni teringat nak makan yang percik kat kampung, tapi nak balik raya nanti. So yang ni version yang boleh buat sendiri dekat rumah. Cara dia senang je. Korang tumbuk 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah dengan halia sebesar ibu jari. Tumbuk tu slow-slow. Aku risau terbelah 2 batu lesung tu nanti. Lepas tu untuk ayam pakai 2 ayam bahagian quarter. Masukkan 2 batang serai, bahan tumbuk tadi, and then tambah 2 kotak kecil santan. Lepas tu korang lari pergi supermarket and cari F&N creamer sejak. Yang ni sedap, rasa lemak berkrim. Kita bukan je boleh guna dalam dessert, boleh guna dalam masakan macam ni juga. So masukkan setengah tin, tambahkan air sikit, and then masukkan garam dengan gula. Gula tu kena lebih sikit sebab dia nak bagi manis-manis sikit, bau sedap. Masukkan black pepper and also sedikit paste asam jawa. Okey, korang masak tu sambil tu kena kacau sampailah ayam tu empuk masak kat dalam, and kuah kita dah jadi makin pekat. Boleh bawa keluar ayam tu. Kuah dia akan jadi berkeladak macam ni lah. Cantik dia punya texture. Okey, next ambil kuali yang panas. Kalau boleh bakar kat luar lagi bagus, tapi ni kita buat dalam dapur lah. Lepas tu letakkan minyak sikit. Minyak ni aku kena bagi tahu, kan tak bagi tahu ada orang tak letak minyak pula. Kena bagi dia goreng garing crispy sikit dekat luar, and then baru tuang kita punya kuah percik tadi. Tak payah masak lama sangat sebab kuah tu dah masak, ayam tu pun dah masak. Kita nak bagi dia rasa garing-garing smoky sikit saja. Lepas tu boleh angkat, sedia untuk dihidang. Nak bagi aroma kampung sikit, taste kampung, kita letaklah daun pisang. Barulah hello dia punya kejadian tu. Okay, next kita nak buat sirap Bandung soda ataupun orang panggil Bandung Gembira. So korang letak ais, pergi supermarket lagi sekali, and then cari F&N creamer manis. Yang ni rasa lemak berkrim, lemak manis dia sedap. Yang tu kita dah guna dalam kek pisang, yang ni kita guna dalam air pula. So korang masukkan sirap juga, lebihan susu cair tadi, tambahkan air kosong. Lepas tu letakkan sikit air cream soda untuk bagi dia refreshing, bubbly dekat dalam tu. Kacau-kacau and sedia untuk dihidang. Boleh tuang dalam cawan, perfect untuk makan sekali dengan kita punya ayam percik tadi. So boleh hidang, letak nasi putih, terung bakar, telur masin, sayur, ayam. Aku kena bagi step by step, nanti budak-budak ni nasi pun dia lupa nak letak nanti. Lepas tu gau-gau, sedap makan panas-panas, dan boleh buat untuk buka puasa dengan family. Rasa ayam percik ni teringat macam makan dekat kampung. Yang ni korang boleh pair sekali dengan ulam, telur masin, sangat sedap. And boleh try sekali buat Bandung soda yang very refreshing dekat rumah ni. Okay, selamat berbuka.